tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak. Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrah. Maka kami Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna lil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Silakan Tuan Abrizal bin Amsar, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan kesempatan pagi-pagi ini mengucapkan selamat datang kepada ke SK Sungai Jaya. Okay, banyakkan ada kot anak-anak sebelum ni di sini kan. Jadi ini penerus generasi seterusnya. Saya mengambil kesempatan juga mengucapkan ribuan terima kasih kerana memilih SK Sungai Jaya sebagai institusi anak-anak tuan-tuan dan puan-puan bagi tahun 26. Jauh pula 2028 kan, untuk kita laksanakan apa-apa program. Sebab kita tak nak ganggu kelas. Jadi kita sekarang ni dalam perancangan untuk memohon dewan terbuka. Sama-sama lah kita doakan agar segala perancangan yang pihak sekolah rancang untuk tahun 2026 berjalan dengan lancar. Kita sama doakan. Dan juga saya harap tuan-tuan dapat memberikan segala kerjasama kepada guru-guru saya. Guru-guru saya ni memang tak ramai, tapi adalah yang terbaik yang pernah saya ada. Saya harap tuan-tuan lebih terbuka jika ada teguran daripada guru-guru. Segala masalah yang timbul boleh diselesaikan dengan perbincangan. Alhamdulillah lah, Cik Alis ni dah lama di SK Sungai Jaya dan banyak membantu pihak sekolah. Kita harapkan ibu bapa semua pun samalah memberi sokongan kepada kami. Okey, itu saja saya rasa. Ya, dan akan diteruskan oleh saya punya GPK lah talimat untuk persediaan untuk tahun hadapan. Apa pun saya ucapkan terima kasih dan selamat datang ke SK Sungai Jaya. Kita dapat bersama-sama ke taklimat ibu bapa dan juga pendaftaran tahun 1 bagi sesi 2026. Saya akan ambil sedikit masa untuk taklimat bagi program transisi yang akan dijalani oleh anak-anak tuan-tuan puan-puan dan juga pentaksiran bilik darjah. Bermulanya sesi persekolahan 2026 nanti pada 12 Januari, anak-anak tuan-puan akan terus mengikuti program transisi selama 4 minggu. Dan bermulanya hari pertama pun cikgu akan mula dengan pentaksiran bilik darjah. Dilaksanakan adalah untuk memastikan semua murid tahun 1 daripada pelbagai latar belakang, tahap penguasaan dan kesediaan dapat meneruskan proses pembelajaran mereka seterusnya. Kerangka konsep transisi ini dibangunkan berasaskan 5 aspek, iaitu sosio-emosi, sikap dan nilai, kognitif, kreativiti dan juga estetika serta kesejahteraan fizikal dan kesihatan. Untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan di rumah atau prasekolah kepada pendidikan formal. Untuk menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan juga guru, meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. Bantu murid mengurus diri sendiri. Waktu transisi inilah cikgu-cikgu akan latih anak-anak kita ni bagaimana nak turun ke kantin, bagaimana nak pergi ke tandas, bilik-bilik mana yang dia boleh masuk dan juga akan diperkenalkanlah persekitaran sekolah ni. Mendidikan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Meningkatkan pencapaian anak-anak ni. Okey, jenis-jenis pentaksiran. Yang pertamanya untuk pembelajaran secara formatif. Guru melaksanakan secara berterusan macam saya sebut tadi di dalam kelas. Sebagai pembelajaran, murid membuat refleksi dan menilai perkembangan pembelajaran sendiri. Sebab tu
minggu orientasi itu memainkan peranan yang penting sebab kita akan perkenalkan di mana tandas, di mana kantin, bagaimana pengurusan dan sebagainya. Jadi saya harap kita dapat bekerjasama rakan-rakan ibu bapa, kerana rakan-rakan ibu bapa peranan di rumah. Kami di sekolah, kalau saya melibatkan undang-undangan, guru ni macam ibu bapa gantian. Dan saya ni pegang jawatan HEM ni rasa besar sangat sebab amanah kami cikgu, sekolah adalah tempat selamat. Bermakna kalau murid masuk sehingga keluar, semua ni ada tanggungjawab kami. Jadi memang kita kena bergandingan. Sebab tu untuk rakan-rakan bapa HEM yang paling besar saya beritahu, saya akan pastikan insya-Allah bersama dengan rakan-rakan guru untuk jadikan sekolah ini sebagai sekolah yang selamat. Murid masuk dalam keadaan fizikal baik, semua sekali, tak ada masalah. Hari cikgu bila guru tugas ingatkan tentang keselamatan, tentang soal buli agar murid kita sejahtera di sekolah ini. Jadi kita kena bergandingan. Saya selalu sebut kat rakan-rakan guru, saya beritahu, jadikan ibu bapa ini sebagai rakan ataupun sahabat. Kena selalu interaksi dari sudut kesihatan, dari sudut keselamatan, agar mereka alhamdulillah terbaik di rumah dan di sekolah mereka dapat duduk dalam keadaan harmoni dan sejahtera. Terima kasih memilih SK Sengajai. Okey, untuk tahun depan 65 orang dan ada lagi nak masuk tu. Saya nak maklum itulah pertambahan dari tahun ke tahun. Dulu Sungai Jai satu kelas satu aliran.